Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Selamat bercuti. Okey, jadi ini sebabkan petang ni free sikit. Jadi kita sambung sikit lah untuk ni kan. Kita pun tak boleh main-main sangat sebab esok lusa dah orang punya exam. Jadi kena curi masa jugalah untuk start live. So macam tu lah. Petang kepada yang sudi join je. Kalau tak sudi tengok je lah recording. Nanti saya upload. Okay. Baik. Alright. So macam mana korang semua hari ni, sihat ke? Petang-petang ni kat sini hujan. Hujan tak kat korang? Okay. Di semalam kita dah berhenti pada soalan nombor 3. Soalan nombor 2. Nombor 2 ni lah. Nombor 3 kita belum start lagi. Jadi hari ni kita akan teruskan dengan soalan nombor 3 lah. Alright. Jemput atas skrin dulu, share dulu live tu. Okay. Support lah kan. Tolong kawan-kawan korang tu yang tak tahu hala tuju lagi tu naik SPM tu, share dulu. Okay, baik. Okay, jam telah pun menunjukkan pukul. Panas Oh, panas. Tak sejan kat Penang ni. Okay, baik. Jam telah pun menunjukkan pukul 4. Jadi boleh kita start. Okay, kalau siapa nak start cakap ready. Dah macam host live ni kan. Okay, baik. Jom kita start. Soalan nombor 3. Dia beri bahawa P kuasa X tolak 2 didarabkan dengan Q kuasa X tambah 2 sama dengan kurungan PQ kuasa 2X. Okay. Tunjukkan bahawa this one, PQ kuasa X sama dengan Q over P kuasa 2. Dia nak kita tunjukkan. Jadi macam mana kita nak tunjukkan? Maksudnya kita kena tukar sebelah kiri menjadi sebelah. Kita kena buat macam mana pun. Supaya kita dapat benda ni. Gitu. Alright. Jadi sekarang kita ada, saya keluarkan dulu. Kita ada P kuasa X tolak 2 didarabkan awal sebab malam ni kita boleh go kepada chapter seterusnya kan. Okay, P darabkan, ini titik ni bukan point tau, itu darab, Q kuasa X tambah 2 sama dengan kurungan PQ kuasa 2X, macam tu. Okay, yang ni nak senang. Okay, korang pisahkan kuasa diorang. Pisahkan kuasa. Maksudnya kalau kuasa ni tolak, dia sebenarnya berasal daripada pecahan. Kat atas kita ada P kuasa X, bawah kita ada P kuasa 2. Macam tu, sebab tu dia jadi X tolak 2. Okey, seterusnya dekat tepi ni, still darab darab ni still ada. Q tu kita ubah. Q tu dia akan jadi Q kuasa X didarabkan dengan Q kuasa 2. Okey. Macam tu dulu PQ kuasa 2X. Alright. Sekarang kita nak apa? Cuba kita check balik. Kita perlukan, dekat sini dah ada pecahan dah. Dah ada pecahan. Kita perlukan Q dengan P. Nampak? Kat mana Q dengan P? Kuasa 2. So sini Q kuasa 2. Ni P kuasa 2. Jadi disebabkan ini darab, korang just ambil je lah yang ni, gabungkan dekat sana. So dia akan jadi macam ni tau. P kuasa X, okay, didarabkan dengan Q kuasa X, lalu didarabkan lagi dengan Q kuasa 2 over P kuasa 2. Kita gabungkan macam tu. Okey, bila dia dapat macam ni, korang pisahkan mereka kan. Korang pisahkan mereka. Yang ni, ini geng dia, ini geng dia. Nampak? Dia jadi 2 macam tu. Korang boleh buat macam tu sebab dia simbol darab dia boleh bergerak macam tu. Okey, baik. Jadi, bila kita permudahkan dia, sebelah sini mesti ada PQ kuasa 2X lah. Okey, bila kita permudahkan dia, sekarang kita tengok. Kita tengok dekat sini. Ni kuasanya sama, simbolnya darab. Ini pun sama, kuasanya sama, simbolnya bahagi. Maka kita boleh faktorkan kuasa-kuasa yang sama daripada mereka.
So, P kuasa X darab Q kuasa X, dia akan jadi kurungan PQ kuasa X. Alright. Kemudian didarabkan dengan Q over P kuasa 2. Sama dengan sebelah sana still ada kurungan PQ kuasa 2X. Macam tu. Okey, baik. Jadi, Q per P kuasa 2 kita dah dapat dah. Yang kita tak nak sekarang adalah PQ kuasa X. So, pindahkanlah ke sana. Disebabkan simbol bagi mereka berdua ni adalah darab. Pindah ke sana, dia akan jadi bahagi. So, kita dapatlah. Kita dapat macam ni. Q over P kurungan kuasa 2 sama dengan, okey, kat sini atas ada PQ kuasa 2X. Bawah kita ada PQ kuasa X. Nampak? So, bila asasnya sama, atas PQ, bawah pun PQ, maka kuasa atas, kuasa bawah, ia akan jadi apa? Disebabkan ini bahagi. Bila bahagi, kuasa atas, kuasa tolak, ia akan jadi kuasa atas tolak dengan kuasa bawah. So, kita akan dapat, mana ni? Ruang tak cukup lah. Sambung dekat bawah ni lah. Kita sambung dekat bawah ni sikit. Copy, paste. Okey. So, kita akan dapat begini. Sama dengan PQ kuasa 2X tolak X. Sini akan jadi Q over P kuasa 2. Alright. Nampak? Dah dapat macam tu. Dan tolak je lah. 2X tolak X. Kita akan dapat PQ kuasa X. Sama dengan kurungan Q per P kuasa 2. Dah settle. Kan dapat tu bentuk yang dia nak tu. Tada! Dah settle. Senang kan? 30 saat je kena buat. Ya ke 30 saat? Okay. Dapat tak? Okay, boleh Boleh tak tu? Okey, ambil masa 5 saat untuk screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Soalan B. Ungkapkan this one ke dalam bentuk P plus Q sub 7 dalam sebutan K. Alright. Keadaan P ni mana? Okey, baik. Jadi kita cuba ungkapkan dulu. Kita ada K over 4 tolak sert 7 tambah dengan sert 28. Okey, macam tu. Jadi, untuk soalan macam ni, macam mana kita nak selesaikan dia? Pertama sekali, ini adalah pecahan. Okey, dekat sini ada sert 7. Sini ada sert 28. Apa kaitan 7 dengan 28? Apa kaitan 7 dengan 28? Kaitannya adalah begini. Siapa boleh bantu sert? Kaitannya adalah begini. Sert, okey, sert ada dekat luar. 7 dengan 28, okey, kaitannya adalah 4 darab 7. Gitu. Okey, maksudnya sert 28 juga kita boleh tulis dia sebagai 2 sert 7. Sebab apa 2 sert 7? Sebab dekat sini punca kuasa mati dengan, bukan mati, punca kuasa 4 jadi 2. Punca kuasa 7 akan jadi sert 7 lah. Macam tu. Okey, so kita boleh tulis dengan bentuk yang baru ni lah. Okey, bagi dengan 4 tolak sert 7 ditambahkan dengan 2 sert 7. Macam tu. Okey, baik.
Dah dapat macam tu kan. Bila dah dapat macam tu, okey, kita kena tengok macam mana kita nak tinggal benda ni dalam bentuk P plus Q cert 7. Kita tak nak ada pecahan, tak nak ada semua. Okey, pertama sekali disebabkan ini pecahan, kita nak tambah dia, kita nak tambah kan. Apa yang kita perlu pastikan dia? Kita nak tambah dia, kita kena pastikan penyebutnya sama. Bawahnya mesti sama. So sekarang ini per 1. Untuk kita samakan dia, maka kita kena darab lah. Ini kita kena darab dengan kat sini. Maka atas pun follow benda yang sama. So darablah. Berapa? Darab dengan 4 tolak cert 7. Okey, atas pun kita follow benda yang sama. 4 tolak cert 7. Macam tu. Okey, jadi kita dah pun boleh tulis dia dalam keadaan satu pecahan sahaja. Satu pecahan, bawah akan jadi 4 tolak cert 7. Okey, macam tu. Atas masih ada K. Hai, semustaki. Semustaki dah habis live kan? Okey, jadi dekat sini negatif pula. 2 cert 7 ni darab masuk macam biasa. 2 darab dengan 4, kita akan dapat tambah 8 cert 7. Okey. Yang ni kalau korang tak pandai, tekan kalkulator je. 2 cert 7 darab dengan negatif cert 7. Tekan macam ni je. 2 cert 7. Nak prepare kelas lain. Okey, good luck sir. Darab dengan cert 7. Sorry, ada negatif. Negatif cert 7. Tekan je kalkulator macam tu. Dapatlah negatif 14. Negatif 14. Dapat macam tu. Okey. Bila dah dapat macam ni, maka kena buat apa? Kita ada Sekejap. Okey. Pandai. Kena conjugate. Sekejap, saya nak susun balik. K tolak 14 tambah 8 cert 7 bahagi dengan 4 tolak cert 7. Okey. Bila dapat macam ni, bila dalam bab cert semua-semua ni, ada pecahan, ada kat atas, ada dekat bawah. Bila kita tengok dekat bawah ni, dia ada apa? Dia ada cert. Cert dekat bawah. Jadi dalam bab ni, kalau boleh, kita tak nak tinggalkan cert tu dekat bawah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita perlu conjugate perkara tersebut. Ni jap saya letak tepi sikit, jadi korang klik dulu lah. Okey. Kita kena conjugate. Conjugate nak buat macam ni? Kena darab dengan bentuk yang sama, cuma kita tukar simbol sahaja. Kalau dekat sini dia tolak, maka dekat sini dia akan jadi tambah. 4 tambah cert 7. Okey. Sini dia akan jadi 4 tambah cert 7. Gitu. Okey, dia akan jadi macam itu. Alright. Seterusnya, saya rasa ini akan jadi panjang sebab sini ada 3 benda. Kalau tak apalah, jadi kita buat. Kalau tak dapat jawapan, kita buat lagi satu cara. Okey, baik. Yang ni kalau korang malas boleh tekan kalkulator. Sebenarnya dia akan jadi 4 kuasa 2 tolak dengan gitu. Cert 7 tutup kurungan kuasa 2. Okey, kita akan dapat 9. Dekat bawah kita akan dapat 9. Okey, cuma dekat atas ni yang menjadi isu je lah. Okey. Yang ni sepatutnya dia takkan jadi serumit ini. Cuma tak apalah, kita tengok dulu. Okey, baik. Ini ada 3. Atas ni ada 3. Sini ada 2. Kalau kita kembang, dia akan jadi 3 kali kita buat itulah. Kita 3 kali kembang. Okey, sini darab sini. Okey, tak apalah, kita cubalah kembang dulu.
K darab 4, K darab dengan set 7. So kita akan dapat 4K. Atas tu kita akan dapat 4K tambah dengan K set 7. Seterusnya negatif 14 darab dengan 4, negatif 14 darab dengan set 7. Negatif 14 darab dengan 4, kita akan dapat negatif 56. Okey. Negatif 14 dengan set 7, kita akan dapat 14 set 7. Okey, sambung lagi. Dia punya pecahan ni panjang sikit ke tepi sana. Alright. Seterusnya kita ada 8 set 7 darab dengan 4. 8 set 7 darab dengan 4. So kita akan dapat 32. Positif 32. Set 7. Okey. Dan last sekali kita ada 8 set 7 darab dengan set 7. 8 set 7 didarabkan dengan set 7. Gitu. Kita akan dapat 56. Okey. Positif 56. Gitulah selepas kita kembangnya. Okey, jadi dekat sini korang kena tambah nilai-nilai yang seakan-akan sama, kita boleh tambah ataupun tolak. Kat sini saya nampak negatif 56, kita boleh habiskan dia dengan positif 56. Okey. Seterusnya kita ada negatif 14 dengan 32. Jadi kita tolak je lah. Negatif 14 tambah 32. So dia akan jadi 18. 18 set 7. 18 set 7. So jadilah 4K tambah K set 7 tambah saya tanda dulu kat mana kita tambah. Ni tambah ini. Tambah dengan 18 set 7. Okey. Bawah masih ada 9. Okey. Dapat begini. Apabila dapat begini, macam mana kita nak selesaikannya adalah, okey, kita kena faktorkan lah. Kita kena faktorkan set 7 daripada kedua-dua ini. Maka kita akan dapat, ni panjang sangat add page lah. Add page. Okey. Kita akan dapat sama dengan, okey, kita faktorkan set 7 daripada kedua-dua ini. Kita keluarkan set 7. So sini still ada 4K tambah dengan kurungan K plus 18 didarabkan dengan set 7 ada dekat luar. Okey, bawah ada 9 bahagi 9. Bila pecahan ni kita nak apa? Kita nak dalam sebutan P plus Q. Gitu. Maksudnya kita kena pisahkan pecahan ini. Kita akan dapat, bila kita pisahkan, kita akan dapat 4K per 9 tambah dengan K tambah 8 plus per 9 set 7. Itulah jawapan dia. Sekejap, saya check sekejap. Betul ke tidak? Sekejap lagi salah lagi. Bagi ajar selesai tak? Okay, nak tengok sekejap jawapannya. Betul ke tidak? Buat ni. Gitu, betul. Pandai lah. Bangga lah. Betul tu. Okey, itulah jawapannya. Maka kalau dia minta nilai P berapa, Q berapa, kita dah boleh detect lah. Okey. P yang tak ada set langsung, Q yang melekat dengan set. Jadi kita boleh buat kesimpulan macam ni lah. P sama dengan 4K per
9. Q pula sama dengan yang sebelah set 7 tu, iaitu K tambah 18 bagi 9. Tada! Okay, boleh? Dapat tak tu? Petang ni, lagi bagi soalan-soalan macam ni. Okay. Dapat semoga dapat lah. Senang je ni, tak ada susah sangat pun. Kat sini je dia menguji keimanan kita sikit. Di sini ada 3, sini ada 2. Kena pandai kembang lah. Kalau tak pandai kembang, salah lah. Okay. Baik. Ambil masa 5 saat untuk screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Betul, memang panjang pun. Sebab set ni memang gitu lah. Bila hadirnya conjugate, memang panjang lah. Tak boleh nak buat apa. Sebab kita nak berapa markah? Kita nak 3 markah. 3 markah kena effort lebih sikit lah. Selalunya kan 2 markah je. Okay. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 4. Rajah 2 menunjukkan segitiga ABC. AR adalah selari dengan PQ. Alright. Bila sebut selari, maksudnya kita boleh wujudkan makhluk ni. Kalau selari lah. Okay. Maksudnya boleh kita nisbahkan, boleh kita wujudkan perkadaran. Itu maksud selari. Jadi kita tanda dulu cara selari tu. AR. A ke R. Okay, selari dengan PQ. Apa maksud selari? Maksud selari adalah nilai vektornya mesti sama. Kalau sini A, sini pun A. Kalau sini B, sini pun B. Kalau sini A plus B, sini pun A plus B. Macam tu. Itu maksud selari. Okay, diberi bahawa arah CB, vektor bagi CB adalah 6U. C ke B. Kita tanda dulu CB. C ke B, C ke B, C ke B, C, B, C, B. Ini vektornya adalah 6U. Buat macam tu arahnya. Vektornya adalah 6U. Okey, baik. Seterusnya, kita ada CA. C ke A, kita naik atas pula. Daripada C naik ke A. Okey, vektornya kesemua sekali adalah 5V. Macam tu. Dan AR sama dengan 2/5 AB. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk macam tu, AR, okey, arahnya sama dengan 2/5 AB. Okey, jadi korang ubah AB ni duduk bawah AR. Kita akan dapat AR bahagi dengan AB sama dengan 2/5. Jadi, siapa 2, siapa 5? Dah boleh nampak tak sekarang ni? Siapa 2, siapa 5? Kan, boleh nampak lah kan? Siapa 2, siapa 5? Cuba kita usaha. So, tak nampak? Cepatlah kita usaha. Siapa 2, siapa 5? 2 AR. Okey, pandai. AR 3. AR 2. Okey, so AB 5, maka RB selebihnya akan dapat 3 macam tu. Pandai. Okey, jadi kalau kita nak tulis dengan lebih lengkap, 2 ni 2/5, 3 ni adalah 3/5. Macam tu. Alright, pandai. Gitu. Baik. Soalan A, ungkapkan dalam sebutan U dan V bagi arah AB. Bagi arah AB. Mana AB? Sini A, sini B. Nampak tak? Bila kita perhatikan di atas garis AB ni ada vektor tak? Ada vektor tak kat situ? Tak ada vektor kan? Bila tak ada vektor, maka kita kena guna jalan lain. Jalan yang jauh sikit. Jalan jauh sikit, kita pergi ke bawah. Kita tengok kat sini. Oh, ada vektor. Okay, pergi sini pun ada vektor. Jadi laluannya adalah, kita bina laluan ni dulu. AB sama dengan A ke C plus dengan C ke B. Nampak? Okey, baik. So,
Saya lupa nak setting komen tu. Padahal komen korang tak adalah bahaya sangat pun. Okey, baik. Seterusnya kita tengok AC. Daripada A ke C. Kita nak pergi A ke C. Adakah dia mengikut arah ataupun lawan arah? Ikut arah atau lawan arah? Dia lawan arah. Bila lawan arah, maka simbol dekat sini kita kena tukar. Kalau sini positif, maka dekat sini kita tukar dia jadi negatif. 5V. Pandai. Bagus. Seterusnya CB. C ke B. Dia ikut arah kan? Kalau ikut arah, maka ikut simbol. Ikut arah, ikut simbol. Tambah 6U. Alright. Dan korang pun boleh juga tulis. Boleh je terbalikkan dia. Iaitu dia akan jadi 6U tolak 5V. Inilah vektor bagi AB. Senang tak? Senang kan? Tak susah pun. Copy. Paste kat sini. Okey, baik. Seterusnya. Dia nak CR. CR. Daripada C ke R. Okey. Boleh kita perhatikan di atas garis CR ni ada vektor tak? Tak ada vektor. Bila tak ada vektor, kena guna jalan lain. Sama ada naik-naik atas, turun bawah. Ataupun daripada kiri naik atas. Daripada, betul lah. Daripada kiri ke kanan, lepas tu naik atas pula. Okey. Mana satu korang nak guna? Jalan yang memudahkan korang lah. Mana satu? Kalau sesuka guna, naik atas lah. Nampak macam lebih mudah. Okey. Bawah ni. Nak guna bawah. Tak apalah, saya nak guna atas. Sia-sia tanya. Okey, jadi kita ambil lah C ke R tu. Okey, laluan dia adalah CA tambah dengan AR. Okey. Jadi sebelum kita nak isi benda ni, kita check lah dulu laluan dia. C ke A ada vektor tak? Ada. Okey, settle. AR. A ke R ada vektor tak? Tak ada. Tapi kita ada nisbah 2/5. Betul tak? 2/5 ni daripada siapa? Daripada semua sekali. Iaitu semua sekalinya adalah AB. Jadi kita boleh tulis CA tambah dengan 2/5 AB. Nampak tu? Okey, barulah kita ganti. Kita check lagi. Okey, CA ada. Okey, AB ada tak? AB ada, baru kita buat tadi AB. So, kalau baru kita buat tadi, isi je lah. Dekat CA, ikut arah ke lawan arah? C ke A, dia ikut arah kan? Bila ikut arah, ambil je vektor tu, copy paste dekat sini. 5V. Tambah dengan, ini kita tambah lah. Tambah dengan 2/5. Okey. Dalam kurungan, kita kena letak vektor bagi AB lah. Ambil benda ni, copy, paste vektor dia, iaitu 6U tolak 5V. Boleh tu. Jadi tak nyesa pula macam mana dapat 6U tolak 5V tu. Tadi kita dah buat. Gitu. Okey. Ni dah buat ni. Ni sempit sangat ni. Sekejap, serubah sekejap. Tak tepi ni lah, senang. Okey, tak tepi ni. Okey, so kita ini kembang macam biasa je. 2/5 masuk 2/5. Kita akan dapat 5V. 2/5 masuk dalam, kita akan dapat 12/5 tambah 12/5U. Okey, lepas tu darab masuk lagi ke sana, kita akan dapat negatif 2U. Sorry, V. Negatif 2V. Okey, gitu. Jadi, just tolak je lah vektor-vektor yang sama. Sini 5, sini tolak 2. Maka, jadilah jawapan akhir kita adalah 12/5 U tambah dengan 3V. Selesai. Ini vektor bagi siapa? Ini adalah vektor bagi CR.
Okey, macam tu. So, ambil dia, letak pada tempat dia. Copy, paste kat sini. Tada, gitu. Kan selesai tu. Easy kan, 3 markah. Okey, soalan B2. Diberi bahawa U sama dengan 5I dan V sama dengan I plus 4J. Cari modulus CR. Apa maksud modulus ni? Untuk bab vektor, chapter vektor, apa maksud modulus ni? Siapa boleh beritahu Sir? Maksudnya adalah ia merujuk kepada magnitude. Jangan lupa jangan lupa. Betul, pandai. Ia merujuk kepada magnitude. Jadi apa formula magnitude? Formula magnitude adalah punca kuasa X kuasa 2 plus Y kuasa 2. Okey, jadi nak munculkan X kuasa 2 plus Y kuasa 2 ni perlulah ada I dengan J dulu. Sebab yang melekat dengan I baru jadi X. Yang melekat dengan J baru jadi Y. Macam tu. Dia macam mana cari CR? So sekarang ni masukkan je lah nilai U pada tempatnya, nilai V pada tempatnya. Gitu. Jadi kita buat balik CR sama dengan kita ada 12 per 5. 12 per 5. Sekarang vektor U kita ganti dengan 5I. Okey, lalu kita tambahkan dia dengan 3V. V vektornya kita gantikan dengan 1I dengan 2J. 4J, sorry. Tambah 4J. Okey, macam tu. So, bila kita darab-darab, maka yang akan keluar adalah dekat sini 12I. Ini darab masuk, kita akan dapat plus dengan 3I plus dengan 12J. Macam tu. So, vektornya yang baru adalah 12 tambah 3, 15I tambah 12J. Settle. Right, boleh? Barulah kita boleh ambil ini sebagai X, ini sebagai Y. Masukkanlah dekat sini. So, jadilah vektor, magnitude-nya adalah sebanyak cert. Okey, ambil 15 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Tekan je lah kalkulator ajaib korang tu. Cert 15 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So, dapatlah 3. Cert 41. So, tulis tepi dia lah 3 cert 41. Selesai. Dapat? Itulah magnitude. Boleh? Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Seterusnya, cari jarak terdekat. Apa maksud jarak terdekat? Okay, dari titik A ke garis lurus CR. Titik A mana? Titik A sini ke garis lurus CR. Jarak terdekat. Jarak terdekat yang ni lah. Tak ada jarak lain lah. Yang ni lah sebab dia membentuk 90 darjah. Betul tak? Dia membentuk 90 darjah. Jadi macam mana kita nak cari jarak terdekatnya? Okey. Caranya kena tulis dalam set juga ke Sir? Kena tulis dalam set, betul. Kena tulis dalam bentuk ni je. Okey. Jika luas CPQ adalah 40 per 3 unit. Dan CQCR adalah 1 nisbah 2. Okey. CQCR 1 nisbah 2. CQQR, 1 nisbah 2. CQ1 sini 2. Okey, maka ini 1 per 2. Ini, 1 per 2 pula. Totalnya 3, maka ini 1 per 3. Ini 2 per 3. Okey, selesai. Nanti boleh ke ajar yang kinematik linear tu. Nanti sampai bab tu kita ni lah. Kita ajar lah. Saya akan ajar. Saya akan go through satu persatu. Ini soalan sebenar SPM. Okey, baik.
Sekarang dia bagi luas segitiga CPQ. Luas segitiga CPQ. CPQ. Okey. Nisbahnya 1. Yang ni 2. Alright. Maksudnya kalau semua sekali, dia nisbah 1, nisbah 3. Faham Yang ni 2. Okey. Yang ni okey, sekejap saya buat sekejap. Saya keluarkan segitiga tu sekejap. Yang ni segitiga kecil yang dimension tu. Okey, kat sini kita letak dekat sini. Kemudian disebabkan kita nak cari jarak terdekat titik A ke garis lurus CR, maka titik A ke garis lurus CR yang ni lah. Maka segitiga yang akan terhasil adalah segitiga yang besar. So kita keluarkan segitiga besar. Sekejap saya pakai color orange. So dapat. Okey. Keluarkan. Sekejap, ambil sekejap. Tak di bawah ni. Okey, baik. Jadi kalau dia mention CQ nisbahnya 1. Jadi CQ dekat mana? CQ dekat sini. CQ. Okey. Atas ni ada P. Okay. Kalau CC-nya nisbahnya 1, maksudnya ini pun luasnya juga nisbahnya 1. Okey. Jadi CC yang ni, CC C ke R pula. Sekejap, saya tulis pula kat sini. C ke R. Atas tu pun, atas tu ada A. Okey, macam tu. Okey, kat sini nisbahnya 3. Ini 3 sebab sini 1, sini 2. Maka totalnya 3. Alright, nisbahnya 3. Kalau sisinya nisbahnya 3, maka luasnya pun akan berkongsi nisbah yang sama. Nisbah luas ini terhadap ini adalah 3 nisbah 1. 3 kali ganda daripada segitiga kecil ni. Jadi, kalaulah 40/3 unit ni adalah luas bagi ini. Okey. Jadi, berapakah luas bagi yang besar? Cuba teka. Macam mana nak buat luas bagi yang besar? Cuba teka. Pandai. Kita darab 3. Sekejap saya tulis Saya tulis. Ini luasnya 40/3. Okey, pandai. So, nak jadi yang ni, kita kena darab 3. Darab 3. Sebab 3 kali ganda kan? So, kalau 40/3 didarabkan dengan 3, maka berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kita akan dapat 40. Okey, dapat 40. Pandai. Okey. Jadi, jawab azan. Saya bagi laluan azan dulu
Okey, baik. Kita teruskan dengan kita punya segitiga ni. Okey, pada jawab. Style lah saya. Saya kalau saya tak boleh cakap, saya boleh chat macam korang juga. Okey, baik. Sekarang, kita nak jarak ini. Sekarang, kita nak jarak ini, kita ada luas. Jadi, ini kita consider sebagai apa? Kita consider sebagai apa? Ini kita consider sebagai dia punya tinggi lah. Rakan-rakan, ini dia punya tinggi. Nampak? Itu dia punya tinggi AR tu. Okey. Jadi tapak kita ada tak jarak dia? Itu tapak. Ada tak jarak bagi tapak tu? Ada lah kan? Sebab kita kira magnitude dia tadi. Betul tak? Dah ada belum kita kira magnitude tadi? Ini yang tapaknya, iaitu CR. Magnitude-nya adalah 3/41. So letak 3/41. Okey, itu adalah dia punya nilai bagi tapaknya. Okey, sekarang kita ada tapak. Kita nak cari tinggi. Kita ada luas. Macam mana kita nak buat? Cuba fikir di luar kotak, di luar segitiga sikit. Cuba fikir di luar segitiga sikit. Macam mana? Nak dapat dia punya nilai bagi tinggi. Ada segitiga, ada tapak, ada luas. Nak tinggi. Luas bahagi tapak. Weh, pandai ya? Okay, kita je set up macam formula segitiga lah. Formula segitiga kan? Apa formulanya? Formula luas segitiga tu? Dah lupa dah? Okay, luas segitiga adalah 1/2. Okay, darab tapak, darab tinggi sama dengan luasnya 40. Sekarang tapaknya adalah 3/41. Pandai Fakhrul Razi. Bagus. Dan tingginya sekarang T lah. Ataupun korang boleh tulis terus sebagai AR pun boleh. Tak ada masalah. Tulis dulu lah AR. Macam tu. Alright. And then kira je lah kira-kira. 1/2 darab dengan 1/0 lah. Darab dengan 1/2 darab dengan 3/41. Okey, dapat seperti yang sedemikian. Kita bawa ke sana, benda tu akan jadi bahagi 40 bahagi dengan jawapan kita tadi. Maka pandai. Maka AR nilai jaraknya adalah sebanyak 4.16
5. Dapat. Settle. Adakah susah vektor ni? Tak susah pun kan nak dapat berapa markah ni? 8 ni. Dapat 8 markah tak susah pun. Okay, selesai. Bila dah selesai, korang ambil dulu masa 5 saat untuk screenshot. Lima, 4, 3, 2, 1. Saya cuba kontrol kalkulator. Saya tak faham langsung tu. Dah lepas dah. Nanti kalau jumpa balik kita kontrol lagi. Okey, baik. So terusnya yang ni. Ambil masa 5 saat untuk screenshot. Masuk soalan ni. Okey. Jangankan kamu, pun kurang arif juga bab tu. Kalau nak belajar bab tu, tanya Mustaqi. Mustaqi dia power. Alright. Kita teruskan dengan soalan 5. Suatu lengkung mempunyai fungsi kecerunan dy dx sama dengan 4x tolak 6 dan melalui P titik P14 lah. Okey. Cari persamaan lengkung itu. Baik. Sekarang dia bagi dy dx. Dia nak persamaan lengkung. Maksudnya dia nak apa? Maksudnya dia nak nilai y sama dengan apa? Itu. Maksudnya dy dx ni kita kena tukar menjadi y. Macam mana cara kita nak tukar dy dx menjadi y rakan-rakan? Saya dah ajar dah. Negeri mana ni? Di negeri Malaysia. SPM 2024. SPM 2024 Okey, baik. Yes, pandai. Caranya adalah kita kena kamirkan dy dx. Barulah kita dapat y. Jadi konsepnya adalah begini. Saya nak tunjuk konsep dulu pada korang supaya korang jelas dengan bentuk pengamiran ke apa benda ke. Okey, baik. Jadi kita kamirkan kita punya dy dx. Okey, tutup dia dengan dx akan sama dengan pengamiran. Okey, nilai dy dx kita adalah 4x tolak 6. Tutup dia dengan dx. Okey, macam ni konsepnya. Jadi, simbol pengamiran tiang ni akan mati dengan d dekat sini. Dx dekat sini akan mati dengan dx dekat bawah. Sebab itulah tinggal y sahaja. Boleh? Sebab itulah tinggal y sahaja. Tapi untuk yang di sebelah sini, kena buat proses dia lah. Proses dia benda yang kita belajar sejak azali lagi. Kalau kuasa kita tambah 1, maka kita bahagikan dia dengan kuasa yang baru. Kalau 6 ni tak ada x, kita kena letak x dekat dia. So jadilah 4 atas bahagi dengan 2 dekat bawah, jadi 2x kuasa 2 tolak 6x. Adakah benda ni dah selesai? Rakan-rakan? Adakah kita dah siap melakukan proses pengamiran kita dan kita dah dapat nilai y kita yang kita nak? Dah siap ke? Pandai Fakhrul Razi. Bagus. Jangan lupa, jangan sekali anda semua lupa untuk letak nilai tambah C. Tambah C. Jangan lupa Trial mana ni? Bukan trial ni. Ni SPM sebenar 2024. Okey, jadi kenapa ada nilai C? Sebab kita kena carilah. Tu je jawapan dia. Kena cari nilai C tu baru lengkap Jadi macam mana nak cari nilai C? Seperti korang buat graf garis lurus, korang kena cari koordinat. Koordinat ada tak dekat sini? Ada tak fungsi lengkung kita ni ada melalui koordinat mana-mana tak? Ada tak koordinat? Cuba tengok. Pandai. Berapa koordinat yang terlibat? Koordinat dia adalah P tu, iaitu 1, 4. Tada. Gitu. Jadi gantilah. 1 tu kan X. Ganti pada tempat X. 4 tu Y kan. So 4 sama dengan 2 kurungan 1 kuasa 2 tolak 6 kurungan 1 tambah C. Cuba tolong dapat C sama dengan berapa?
siapa betul sebelanja percutian di rumah sendiri, makan minum ditaja oleh mak ayah. Sama dengan 8. Bagus. Bagus. Okey, pandai. Iris betul. Fakhrul Razi betul. Siapa tu? Okey, betul. Pandai. Okey, baik. So, C ni kita nak tinggal macam ni je ke? Nak tinggal je wayang macam ni je ke? Macam mana nak buat ni dengan C ni? Jangan tinggal macam ni Kita ambil balik, ganti pada persamaannya. Maka kita dapatlah persamaan penuhnya. Y sama dengan 2X kuasa 2. Kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 8. Itulah kita punya persamaan bagi lengkung itu. Alright. Baik, boleh. Seterusnya soalan B. Normal kepada lengkung itu pada titik P yang menyilang lengkung sekali lagi pada titik Q. Cari koordinat Q. Normal kepada lengkung pada titik P. Okey, boleh. Alhamdulillah, boleh. Bagus. Menyilang pada lengkung P pada titik Q. Okey, baik. Sekarang ni, okey, soalannya dia minta koordinat Q. Kalau dia minta koordinat, maka dia minta X dan Y macam tu. Itu maksud koordinat. Okey, persoalannya macam mana kita dapat X dan Y ni? Sebelum kita nak dapat yang ni, kita kena carilah siapa yang menyebabkan soalan ni muncul. Yang menyebabkan soalan ni muncul adalah normal kat sini. Apa maksud normal? Apa maksud normal? Okey, katalah titik P tu kat sini kan. Katalah titik P ni dekat sini. Okey, katalah titik P kat sini. Ini 1, 4. Okey, pandai. Fakhrul Razi dah pandai dah. Dah masuk live sehari-hari dah pandai dah. Okey, baik. Kalaulah tangennya, okey, ni kita cerita tentang tangen dulu Tangennya yang melalui titik P, kecerunan dia condong ke sana. Okey, sekejap. Okey, baik. Normal pula, ambil pembaris. Okey, kita letak. Dia bersilang pada titik yang sama. Tapi asal gerak pembaris ni. Pembaris jam. Okey. Letak macam tu, bentukkan 90 darjah. Normal dia macam ni. Okey, nampak? Okey, kalau ini tangent, maka inilah normal. Dengan keadaan apa? Macam mana dia boleh jadi normal? Bila dia bersilang tu, dia membentuk 90 darjah. Nampak? Barulah dia jadi pasangan tangent dengan normal dekat situ. Okey, jadi untuk kita cari koordinat Q, okey, garis lurus ke? Betul, garis lurus. Dia mesti garis lurus. Tangent dengan normal, dia tak ada garis lain, garis lurus je. Okey, baik. Jadi koordinat Q ni, dia berada pada atas garis apa? Atas garis normal yang menyilang sekali lagi pada lengkung. Okey, katakanlah kita lakar boleh tak lengkung kita ni? Sekejap, saya lakar sekejap. Sekejap. Saya nak tunjuk bagi korang nampak je. Kalau saya nak kira terus boleh Kalau level besar ni nak kira terus boleh. Tapi nak bagi korang nampak ni kena lakar lah kejap. Okey, so kita akan dapat bentuk tu. Okey, negatif bla bla bla. Negatif B betul. Okey. Sekejap. Negatif. Saya nak lakar sekejap. B per 2. Negatif 3/2. Okey. So, kalau ikutkan kita punya graf adalah macam ni. Saya nak lakar kejap bagi korang nampak. Kita punya bentuk graf tu macam ni. Graf 1 negatif 2. So, kita punya graf tu kat sini lah. Salah lakar.
kat sini. Okey, ini kita punya graf Okey, baik. Ini kita punya graf. Maksudnya, okey, Q tu dia berada atas garis normal. Tapi dalam masa yang sama dia bersilang juga pada lengkung kita. Maksudnya titik Q tu dia berada di sini, ini titik Q dekat sini. Misalkan orang betul Q tu. Dia dekat situ. Jadi XY ni kita kena carilah. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita persamaan graf kita dah ada, iaitu Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 6X tambah 8. Jadi disebabkan ini titik persilangan, maka kita perlukan persamaan bagi normal pula. Okey, disebabkan normal itu adalah garis lurus, maka persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini yang kita perlu dapatkan terlebih dahulu. Boleh? Dapat? Ke tak dapat? Ke ragu-ragu dengan answer? Okay. Baik. Jadi, nak dapatkan M dia. Nak dapatkan M sekarang ni, kalau ikutkan garis lurus, kita memerlukan 2 titik. 1, 2 kan? Tapi masalahnya sekarang ni, kita hanya ada P sahaja. 1 titik je. Tak ada lagi 1 titik koordinat untuk kita cari nilai M. Jadi, kita kena guna ilham yang lain. Kita letak M normal kita ni sebagai M2. Maka M tangent akan menjadi M1. Maka kita perlu guna ilham M1 didarabkan dengan M2 sama dengan negatif 1. Kena guna benda tu dulu. Sebab tu kita guna benda ni. Sebab salah satu M ni kita kena cari dulu. Maksudnya M tangent kita kena cari dulu. Macam mana nak cari M tangent? Melalui dy dx. M tangent kita boleh dapat melalui dy dx dengan cara kita gantikan nilai x pada titik yang dilalui oleh tangent tersebut. So nilai x yang dilalui tu berapa? Berapa? Tak apa, boleh teka. So dy dx kita akan gantikan dia dengan 4 1 tolak 6. Kenapa ganti 1? Sebab x pada titik P tu yang dilalui oleh tangent ni adalah 1. So 4 darab 1 tolak ni jadi negatif 2. Okey, boleh? Dapat negatif 2. Maksudnya M1 sama dengan negatif 2. Macam mana kita nak cari M2? Masuklah dekat sini pula. Negatif 2 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey. Pindah-pindah dapatlah M2 sama dengan 1/2. Kan dah dapat nilai M. Dah dapat nilai M. Bolehlah masuk dekat sini. Y sama dengan 1/2 X plus C. Nampak? Okey. Dah dapat M. Siapa lagi yang kita perlu cari? Siapa lagi yang menyebabkan kita susah hati ni? Tak dapat lagi jawapan ni. Kita kena cari pula nilai C baginya. Okey, nak cari nilai C paling senang lah. Last kena buat persamaan serentak ke sir? Yes, pandai. Memang persamaan serentak sebab titik persilangan. Cari nilai C, bagus. Cari nilai C, ganti je lah koordinat mana yang ada di atas garis tersebut. Koordinat mana yang ada? P juga, betul tak? Sebab dia lalu titik P. Maka ganti P. 1, 4. 4 sama dengan 1/2 1 tambah C. Maka C kita sama dengan berapa? Cuba tolong saya. Tolonglah saya korang. Tekan geng korang. C kita sama dengan 7/2. Bagus. Pandai semua ni. Dah malas lah. Saya nak pencil lah. Semua dah pandai dah ni. Saya dah boleh pencil dah. Saya dah boleh cari pelapis baru dah.
Okay. So, masukkan nilai C kita pada tempat dia. Janganlah tak ganti Y sama dengan 1/2 X tambah 7/2. Gitu lah. Janganlah tak ganti. Kesian nilai C tu sorang-sorang. Okay. Itu. Alright. So, kita dah ada dua persamaan. Kita ada persamaan lengkung. Kita dah ada persamaan normal garis ini. Maka titik persilangan maksudnya kita memerlukan persamaan tersebut disamakan. Copy paste sini. Nampak? So gantilah Y ini sama dengan Y ini. Dapatlah jawapannya berapa? 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 8 sama dengan 1/2 x tambah 7/2. Okay. Balik. Seterusnya, sambunglah kira. Pindah-pindah. Sekejap saya nak pindah dulu. 1/2 pindah sana jadi negatif 1/2x. 7/2 pindah sini jadi tolak 7/2. So, bila kita pindah, kita akan dapat 2x kuasa 2. Negatif 6 tolak 1/2. Dapat negatif 13/2x. 8 tolak 7/2. Kita akan dapat 9/2. Pandai, bagus. Okey. Disebabkan ini persamaan kuadratik, tak boleh ada pecahan. Tak boleh ada pecahan, maka kena darab dengan nilai pecahan dekat bawah tu lah. Darab semua, bawah ni 2. So, darab semua dengan 2. Kebetulan ini pun 2. So, senang kerja kita. 2. Ini pun darab 2. So, dia akan jadi 4x kuasa 2 tolak 13x tambah 9 sama dengan 0. Tekanlah korang punya kalkulator ajaib yang berharga RM90 tu. Okay. Alpha A polynomial, right, 4 negative 13 and plus 9 will be equal to, yes, we got the coordinate. Itu X. Okay, sebelum tu korang buat cek dulu 2 kurungan ni. Jangan lupa buat kurungan ni. Okay, and then we got the first of X is 9/4. The second one is X equal to 1. X equal to 1. Gitu. Right. Then, we need to put this into the bracket. How do we do that? Man? Please help me, yo. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita nak bubuh benda ni dalam bracket balik. Okay. We need to reverse it. Man, reverse it. Reverse. Yes, good job, man. 4x tolak 9 sama dengan 0. Sini reverse balik jadi x tolak 1 sama dengan 0. Like that. Skirop, skirop, pop, pop. Okay, x tolak 1. Settle. Alright, persoalannya. Persoalannya. Okay, kalau kita lakar macam ni kan. Apa sekorang ni kadang-kadang cikgu di topik apa? Ini pembezaan dan pengambilan. Kadang-kadang sekorang ni kurang betul sangat. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok kan, let's say lah kita punya cari koordinat Q kan. Let's say lah kita punya graf kan macam ni, rajah kita kan macam ni. Jadi kita akan dapat dua nilai kan, 9/4. Okey, X sama dengan 1. Okey, baik. Jadi mana satu X bagi Q? Mana satu X bagi Q? 1 ke 9/4? 1 ke 9/4? Cuba teka. Kenapa 9/4? Kenapa bukan 1? Habis tu 1 tu kenapa kita tak ambil dia? Siapa dia? 1 kan dah ada tempat bilangan dia tu. Nampak? Kan 1 dah ada dekat sini.
Betul, pandai. Ui, pandai lah korang ni. Tak nangis lah. Tak nangis lah, korang ni pandai lah. Aduh. Baru nak test sikit. Betul, A1 dia sama dengan P. Betul, pandai lah korang ni. Okey, jadi maksudnya Q akan ambil 9/4 lah korang. 9/4. Okey, itu. Nampak? Ambil 9/4. Jadi nak cari nilai Y nya macam mana? Nak cari nilai Y nya, korang ambil je lah 9/4 tu, nak ganti dalam yang purple ke yang pink ni ke, suka hati korang lah. Janji ganti betul-betul. Okay. Y, saya nak ganti yang persamaan tu je lah. Mudah sikit. Malas nak kuasa 2 tu. Tambah 7/2. Sini kita ganti 9/4. Berapa? Please help me, guys. I have no idea with this question. Please help me. Macam mana guys? Macam mana geng? Cuba tekan kereta untuk se ni. Kereta se yang ni dah habis bateri. Nampak ni dah habis bateri lah. Tak nak ni lah. Dah habis bateri lah, nampak? Andai. Tu ke 98 ni? Sekejap, tekan sekejap. Ni tadi suruh tekan kan. Lepas tu nak tekan diri pula. Kena ganti betul sekorang ni. 9/4 tambah 7/2. 37/8 lah. 37/8. Hati-hati dalam mengganti. So kita akan dapat 9/4 dengan nilai Y nya adalah 37/8. Okey, macam tu. So dah boleh tulis lah Q tu kat sini. Q adalah 9/4 37/8. Sebab apa kena tulis macam ni? Sebab dia minta dalam bentuk koordinat. Bila dia minta dalam bentuk koordinat, maka kena tulis macam ni. Kalau korang tinggal jawapan macam ni sahaja, so sorry to say lah. Saya cakap 20/72. Okay, tak apa, no problem. Okay, nampak? So selesai. Settle lah. Bukannya payah sangat pun. Susah ke? Korang susah ke? Lapan? Lama. Macam mana dia dapat 8 pula? Macam mana dia dapat 8 tu? Oh, sorry. Oh, betul. Lama. Korang ni kan dah tulis saya tu Q78. Okay. Sorry. Salah saya. Minta maaf korang. Korang ni terus buat salah je. Tu sabar. Saja test sikit. Sabar. Itu Tenang tapi panjang betul lah. Settle lah. Hati-hati Jangan jadi jasa lah. Tulis betul-betul. 7/8. Okey, baik, boleh. Cepat selesai. Gitu je. Tak ada susah sangat pun. Right. Ambil dulu gambar-gambar alien ni, ambil dulu. Panjang tu 4 markah je. Ya, nak buat macam ni. Terimalah hakikat dia. Kena terimalah hakikat dia kan. Sebaik saya datang SPM. Itu je lah. Saya boleh gelak je lah. Okey, baik. Okey, tengok sini lah. Okey, ambil. Saya gelak-gelak pun saya tolong. Saya tak ada gelak saja. Okey. Saya bantu dia kan. Buatlah macam ni lah. Okey, baik. Gitu, settle. Soalan seterusnya. Soalan 6, jadual 1 menunjukkan kategori bagi indeks jisim tubuh sekumpulan pekerja lelaki sebuah syarikat bla bla bla. Okey. Indeks tubuh itu bertabur secara normal. Alright. Bila korang nampak je perkataan ni bertabur secara normal, maka ini bab apa? Maka ini merujuk kepada normal distribution. Normal distribution.
Alright. Itu normal distribution. Okey, bila ada normal distribution, betul, taburan kebarangkalian, pandai. Bila nampak je perkataan normal, taburan normal tu, korang dalam kepala tu jangan lari dengan bentuk ni. Bentuk graf tu jangan asing lagi dengan diri korang daripada bentuk tu. Okey, tengok tu, bentuk macam tu. Mesti akan ada punya bentuk tu. Jangan risaulah, bentuk UFO ni mesti ada punya. Okay, so jangan risau. Okey, baik. Kita tengok. Yang pertama dia bagi untuk jisim di bawah 18.5. Ini kurang berat. Lepas tu dia bagi 18.5 hingga 25 berat normal. Ya ke 25 berat normal? Ini takkanlah 25 kilo tu berat normal. Pelik. Ini alien ke? Okey, baiklah. 25 hingga 30 berat lebih. 25 kg kan? Ke 25 apa ni? Ke 25 tan ni? Rasa 25 tan ni logik lah kalau 25 tan kan? Tapi lori lah kan? Okay, semua pasal lori pula kan? 25 hingga 30. Okay. BMI. Oh, sorry. BMI. Tak baca English tu. Ni body mass index ni. BMI. Sorry. Ingatkan kg tadi. Sorry. Saya tak baca. Saya baca bla-bla-bla je tadi. Sorry lah, saya rasa BMI. Okay, kalau BMI je logik. Okay, baik. Berat lebih. Ni 25 hingga 30. Dan obes lebih daripada 30. Okay, dekat sini kita ada beberapa penanda aras. Kita ada 18.5, 25 dengan 30. Ada 3 Okay. Didapati bahawa 44% pekerja itu dikirakan sebagai berat normal atau kurang berat, manakala 12% dikirakan sebagai obes. Dia berarti bahawa satu daripada N pekerja berada dalam kategori kurang berat. Okey, sekarang cuba korang cari nilai min. Okey, min dekat mana? %. Okay. Jadi cari nilai N. N tu adalah kategori yang berada di kurang berat. Okey. Min dekat mana? Boleh cari tak? Okey, dekat sini korang tak boleh teka-teka tau. Dekat sini korang kena isi dulu maklumat dalam ni. Kita buat dulu dia punya part CX. Sabar. Kalau betul 25 tak apa. Okey. Kita buat dulu part CX. Kalau se pun agaknya 25 lah. Kalau kita punya agak-agak tu 25 adalah min. Sebab min tu adalah normal kan. Tapi tak apa. Sebelum kita agak-agak tu kita buat dulu. Okay, buat dulu part CX. Lepas tu kita buat part CY. Okey. Okey, baik. Gitu. Okey, ini FX. Okey, baik. Ini sudah ajar banyak kali Jangan buat lupa. Okey, 18, 25, 30. Asal pun agaknya itu 25 ni adalah min lah. Seagak macam tu lah. Cuma kita kena berpandukan kebarangkalian dia bagi tu. 44% pekerja itu dikirakan sama ada berat normal atau kurang berat. Berat normal ataupun kurang berat. Maksudnya total. Berat normal ataupun kurang berat. Maksudnya dekat sini dan dekat sini. 44%. Jadi kalau kita letak 25 tu, kita tak boleh letak tengah-tengah sebab dia 44% je. Kalau normal, kalau kita letak min tu sebagai 25%, maksudnya sini adalah 50%. Okey, jadi kalau 44%, kita kena letak tepi sikit. Tepi sikit. Kat sini 25. Okey, belakang dia ada 18. Belakang dia ada 14. Maklumat yang dia bagi kat kita adalah luas total bagi kedua-dua ni. Sekejap, saya ambil highlight sekejap. Total luas ataupun total kebarangkalian bagi kedua-dua ini adalah 44%. Okey, ini 44%. Yang kuning ni, pakai kuning lah. Okey, 44% ataupun kita boleh tulis dia sebagai 0.44 lah. Tak nampak kuning, pakai oren lah.
Okey, 0.44 gitu. Right. Seterusnya, apa lagi dia kata adalah manakala 12% dikategorikan sebagai obes. Jadi obes tu dia dah dekat depan ni lah. Kecil je kat sini. Okey, sekejap Allah. Ni okey. Sini. Okey, sini obes. So kalau obes dia lebih daripada 30. Bila lebih maksudnya kawasan yang di sebelah kanan lah. Kawasan yang di sebelah kanan. Okey, kawasan yang di sebelah kanan macam ni. So kat sini obes. Sian dia. Okey, dapat 0.12 ataupun 12%. Sama benda lah. Sama je lah kan. Okey, baik. Macam tu. Okey. Sebelum kita jawab soalan ni, agak-agak korang yang kosong ni berapa? Tak, 5 hingga 20. Yang ni berapa? Agak-agak korang lah. Yang kosong ni berapa? Dapat berapa? Pandai. Ambil nilai total kebarang kalian iaitu 1. Tolak dengan 0.44, tolak dengan 0.12. 1 tolak 0.44, tolak dengan 0.12. Okey, dapatlah sebanyak 0.44 juga. Dapat 0.44. Okey. Yang ni kita highlight dia sebagai color biru. Alright. Jadi, kerja kita sekarang ni, okay, kita kena cari berapa nilai min. Okay. Seterusnya, kita kena cari berapa nilai n. Okay. Kategori kurang berat. Kurang berat adalah yang dekat sini. Okay. Kita nak tahu kawasan di sini. Maksudnya kita kena cari dulu. Nilai-nilai min dengan sisihan PY. Okey, baik. Jadi, cuba untuk kita jawab soalan ni, kita kena ubah benda ni menjadi kepada graf normal PY. Normal PY tu maksudnya adalah graf Z lah. Z score. Okey, normal PY. Okey, dia akan melalui satu formula iaitu Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan PY. Itu maksud normal PY. Okey, graf normal PY dia akan berkongsi. Yes, betul. Pandai. Ada yang dah nampak bayangan dia tu. Ni comfort A plus ni perkara sini. Bagus. Okey. Jadi, kita ambil dulu semua benda ni. Semua benda luas ni semua sama. Yang akan berbeza hanyalah paksi dan juga nilai-nilai pada paksi itulah. Kecil sangat pula. Sini sikit. Seataskan dia sikit. Yang ni ubah. Okey, baik. Yang ni padam. Okey. Okey, di antara okey. Di antara sekarang kita nak kena tahu ini nilainya berapa. Ini nilainya berapa. Ni confirm kosong lah sekejap. So buat paksi Y dia. Paksi Y dia sekarang berada di tengah-tengah. Okey, tengah-tengah ini FZ. Okey. Sini akan jadi Z. Alright. So kita nak kena tahu sini nilai dia berapa. Okey. Di antara 1, 2, 3, siapa yang paling senang kita nak cari? Di antara 1, 2, 3. Nilai Z nilai Z. Siapa yang paling senang kita nak cari? Kawasan yang paling senang kita nak cari, kawasan yang ketiga. Sebab dia tak ada bercampur dengan kawasan lain kan. Dia sorang-sorang je. 0.12. Okey, baik. So, kita cari dulu. Macam mana kita nak cari? Caranya adalah kita kena rujuk jadual taburan. 8 page dulu. Okey, keluarkan kejap jadual taburan tu. Mana ni?
Jadual taburan. Mana. Where is my jadual taburan? Okay, this one. Okay. Jadual taburan. Okay, macam tu. Sekarang, rujukan kita adalah dia punya kebarangkalian. Bila kita ada kebarangkalian, kita nak cari Z-score, kita kena rujuk yang di dalam terlebih dahulu. Kita cari. Sekarang kebarangkalian kita adalah sebanyak 0.12. 0.12, cuba kita cari dalam ni, ada tak 0.12? Rasa nak dapat lah 0.1210. So kita log benda ni. 0.1210. Dah jumpa dah. Okay. Tapi bila kita tarik ke sini, okay, sabar, kita dah jumpa tu. Kalau tak jumpa betul-betul yang tepat dengan number kita nak tu, kita cari number yang paling dekat. Besar sikit tapi paling dekat. Jangan cari yang kurang, cari yang dekat. Okay, kita pun tarik. Ambil highlight lah. Highlight sepakai hijau. Okay, tarik sini. Okay, nampak? Dia kena dekat mana. So, tarik ke atas pula. Tarik ke atas. And then, kena satu number. Okay. So, kita dapat Z score nya adalah Z nya kita akan dapat 1.1. Tengok yang tepi dulu 1.1. Pasti diikuti dengan 7. Okay. Diikuti dengan 7. Tapi ini number yang kurang tepat lah, sebab ada 10 dekat belakang. Bila number tu yang kurang tepat tu, kita kena tolak. Cikgu ada channel YouTube ke? Ada. Channel Admat SPM. Kalau tak jumpa, join channel Taylor Sir. Dekat profile ada satu link channel tu. Join kat situ. Saya dah letak link semua kat situ lah. Okay, sekarang kita nak adalah 0.12 sahaja. Yang mengganggu kita adalah 10 dekat belakang ni. Maksudnya kita kena tolak 10. Kat mana kena tolak? Kat sini, kat petak yang ketiga. Petak yang ketiga, cari 10 barisnya. Ada 10 tak? Ada 10. Maka dekat sini kita kena tolak 10 dekat sini. Bila kita tengok atas dia ada nombor berapa? Ada 5. Okay, so Z score pada tempat itu adalah 1.175. Okay, dah boleh isi dekat sini 1.175. Okay, baik. Settle. Cikgu jadual ni bagi tak? Bagi. Confirm dia bagi punya. Kalau tak bagi memang tak boleh jawab soal exam tu. Tu je saya cakap. Memang dia bagi punya dalam exam tu. Cuma yang ni je kena lukis sendiri. Yang ni tak bagi Yang ni kena lukis sendiri. Okay, baik. Seterusnya. Yang ni settle. Okay, ada lagi tak benda yang kita boleh dapat? Ada lagi tak yang kita boleh dapat melalui jadual taburan ni? Ada tak? Cuba korang tengok kat sini. Dah hafal semua tu. Okay. Ada lagi tak yang kita boleh dapat? Selain daripada yang ni. Yang ni senang kan? Dah boleh dapat dah. Okay. Cuba kita abaikan yang ni sekejap. Kalau kita abaikan yang ni, maksudnya kawasan ni milik siapa? Kawasan ini milik yang pink ni. Betul tak? 0.44 ni adalah nilai semua. Ia milik yang pink ni. Okay. Jadi, kita boleh dapat yang pink ni, iaitu 0.44. Cari 0.44 pula. 0.44. Ada tak? 0.4444. Okay, yang ni paling dekat ni. 0.4404. Okay, jadi saya ambil highlight kat korang. Kita tarik ke sini dulu. Okay, dapat dah. 0.1. Dah tarik ke tepi, tarik ke atas pula. Dapat 5. Tapi ada 4 dekat belakang tu tak? Kita tak nak 4 tu, kena tolak dengan 4 dekat sini. Tolak dengan 4 dekat sini. Baris dia lah Jangan ambil baris orang lain. So tolak 4 dekat situ. Maka atas dia ada 1. So Z score yang kita akan dapat untuk yang color pink tu adalah 0.151. Pandai ayah-ayah. Akan tetapi sekarang yang pink ni berada di sebelah kiri ke di sebelah kanan Pak CY? Kosong dekat situ. Dia berada di sebelah kiri, betul tak? Bila di sebelah kiri, korang jangan lupa letak negatif. Letak negatif Letak negatif. Jadi 0.151.
Gitu. Negatif 0.151. Pandai. Okey. Ini adalah nilai-nilai yang kita peroleh daripada jadual. Okey, kalau daripada formula kita nak buat macam mana untuk dapat nilai-nilai ni? Daripada formula, ambillah nilai X masing-masing. 25 masuk nilai X. So, kita akan dapat 25 tolak dengan min bahagi dengan sisihan PRY. Dapatlah negatif 0.151. Yang hijau pula, nilai X dia adalah 30. Tolak dengan min bahagi dengan sisihan PRY. Sama dengan 1.175. Tada! Persamaan apa yang terbentuk dekat sini? Persamaan apa yang terbentuk dekat sini? Cuba tengok. Betul-betul. Ada min, ada sisihan PRY. Dua-dua ada benda yang sama. Jadi ini adalah persamaan apa? Selangkah. Ini soalan serentak lah, geng. Soalan serentak, so kena selesai guna cara persamaan serentak lah. Tak ada cara lain lah. Okey, pindah-pindah dulu. Ini kita naikkan sisihan PRY ke atas. Kita dapat 25 tolak min sama dengan negatif 0.151 darab sisihan PRY. Ini kita akan dapat 30 tolak min sama dengan 1.175 darab dengan sisihan PRY. Okey, macam tu. Jadi pindah dulu. Ini kita akan dapat, kita tinggal min saja kat sini. So, pindah min. Ini kita akan dapat 25 tambah 0. Thank you, siapa bagi gift? Thank you so much. 0.151 sisihan PRY. Okey, dekat sini kita akan dapat, peluh sangat ni. Ini min kita akan dapat 30 tolak 1.175 darab sisihan PRY. Okey, baik. So, ini kan min. Ini min, ini pun min. Maka samakan mereka berdua. Samakan mereka berdua. Letaklah sebelah-sebelah. 25 tambah 0.151 sama dengan 30 tolak 1.175 darab sisihan PRY. Tekanlah kalkulator korang tu. Penat rasa ni. Okay. 25 tambah 0.151 X alpha sama dengan 30 tolak 1.175 X. Shift calculate sama dengan, dapatlah sisihan PRY sama dengan 3.777. Nak ambil 3 ke? Ambil 3 je lah. 3 tempat perpuluhan ni. So, dapatlah sisihan PRY nya sebanyak 3.771. Gitu. Itu sisihan PRY nya. Okey, baik. Kalau sisihan PRY nya begini, min nya berapa? Gantilah balik Gantilah kat mana-mana salah satu yang korang suka. Nak ganti dekat sini. Dekat pink tu. Min akan sama dengan 25 tambah 0.151 didarabkan dengan 3.771. 25 tambah dengan 0.151 darab dengan, kalau ambil 6 titik puluhan salah ke? Tak salah, tapi panjang sangat. Panjang sangat. Dia tak adalah salah. Tapi range dia akan bagi setakat paling besar pun 4 angka berarti je. 3.771. Okey, gitu. Tekanlah kalkulator, dapatlah min nya sebanyak 25.57. 25.57. So, malam lagi buat live tak? Tengok dulu. Rasa macam nak buat. Macam nak buat. Setakat ni macam nak buat lah. Tengok dulu Okay, baik. Itu kita dapat dah nilai sisihan PRY kita dengan nilai min kita. Maksudnya kita dah boleh letak dah min kita ni bukan 25. Okay.
Min kita tu adalah 25.57. Okey, macam tu. Tu nilai min kita. Jadi sekarang soalan minta apa? Soalan minta N pekerja yang berada dalam kategori kurang berat. N pekerja yang berada dalam kategori kurang berat. Kurang berat dekat mana? Ni 18 benda arasnya, maksudnya kurang daripada 18. Dekat situ. Okey, jadi kita kena cari dulu kebarangkalian dia berapa. Cari dulu kebarangkalian dia berapa. Okey, ada tak dia bagi berapa jumlah? Okey, cari dululah kebarangkalian dia berapa. Macam mana cari kebarangkalian? Okey, kita kan dah ada Z, kita dah ada M, kita dah ada sisi ampere Y. Okey, 18 masuk dekat tempat X, ganti M dengan sisi ampere Y yang kita dah dapat. Okey. So, sekarang soalan kita nak cari apa? Kita nak cari X yang lebih kecil daripada 18 sama dengan berapa? So, X tu kita kena tukar kepada Z. Lebih kecil daripada 18 tolak dengan minnya. Minnya adalah, minnya berapa? 25.57. Gitu. Bahagikan dengan dah lain macam tu tulisan tu. Maksudnya kena berhenti tu. Tadi mat akaun serentak. Oh ya, power. Okey, akaun tak exam lagi Bahagi dengan dia punya min, iaitu sisi ampere Y, iaitu 3.771. Okey, gitu. Kita akan dapat berapa? Tekanlah pecahan dulu. 18 tolak dengan 25.57. 18 tolak 25. Macam 18 tolak 25.57. Bawah ada 3.771. Dapatlah negatif 2 lah. Ni ambil negatif 2 je lah Dapatlah negatif 2. So dapat PZ lebih kecil daripada negatif 2. So letak negatif 2 dekat situ. Negatif 2. Okey. Jadi kita kena rujuk jadual taburan kita untuk kita cari kawasan yang lebih kecil. Mana highlight kita nak cari kawasan ni pula. Kawasan yang lebih kecil, kawasan ni Okey. Gitu. Jadi lebih kecil pada negatif 2. So 2 ni korang tengok 2 sahaja 2. Mana 2.0? Okey. Kenapa tak ambil 2.007 ke? Sebab yang paling dekat dengan number tu adalah 2 je. 2.007 memang kita tak akan dapat dalam ni. 2.00 belakang ada lagi tak kosong? Tak ada dah kosong. So paling dekat dengan dia tu je. Okey. Ataupun korang nak ambil negatif 2.01 pun boleh. Negatif 2.01. Rasanya ambil negatif 2.01 lah. 2.01 lah. Lagi dekat kan. Negatif 2.01. Gitu. Ni pun ambil 2.01 Negatif 2.01. Apa tu? Yang X tu 18 ke 18.5? 18.5. Dah 18.5. Alamak, silap. Saya baik tegur. Saya tak nampak dah tadi. Lagi sekali, kira yang ni sekejap. Dah tak nampak dah tadi. Sorry. 18.5. Saya baik korang tegur. Thank you. Itu tanda kalau saya dah careless tu, tandanya energi dah kurang. Bateri dah low. 25.57. Kira balik. Bawah ada 3.771. Okey, baru logik sikit number dia tu. Jadi kita ambil, sebab kalau 2 ni jarang lah soalan bagi 2 tu. Selalunya dia akan bagi kurang pada 2 je, tapi ada je kan. Negatif 1.875. Okey, macam tu. Sini pun negatif 1.875. So ini 18.5 tolak 25.57. Okey, kita nak nilainya berapa? 1.875. Kita ada 1.8 dekat sini. Okey. 7 dekat sini. 5 dekat sini.
Okey, so garis lah. Korang highlight lah garis sana. Okey, lepas tu daripada atas turun bawah. Okey, nampak dia bertemu dekat mana? Dia bertemu dekat 0. Sekejap 0.0307. Belakang ada lagi 5 kan? Belakang ada lagi 5, tarik turun ke bawah, kena pada garis tu, kena tolak dengan 4. Maksudnya digit 7 belakang ni kita kena tolak dengan 4. So dia akan jadi 0.0303 sahaja. Alright. Jadi kebarangkalian untuk yang ni kita dapat 0.0303. So dia akan berkongsi benda yang sama lah dekat sini. 0.0303. Okey, ini pun sama 0.0303. Alright. Jadi sekarang kita nak bilangan. Yang kita dapat tu kebarangkalian. Jadi kita nak bilangan. Macam mana kita nak cari bilangan? Macam mana kita nak cari bilangan rakan-rakan sekalian? Jadi kita nak cari bilangan. Okey, baik. Tengok ayat dia ni. Kita nak nilai N kan, tapi tengok ayat ni. Didapati bahawa satu daripada N pekerja berada dalam kategori kurang berat. Maksudnya satu daripada N ni merujuk kepada apa? Satu daripada N ni merujuk kepada 1/N. 1/N ni adalah kebarangkalian lah. Okey. Bukan? Lain. Betul, tapi konsep yang kita nak terapkan kat sini adalah ni, kena faham ayat ni dulu. Satu daripada N. Satu daripada N ni, ataupun kita tulis dia sebagai 1/N. Nampak? 1/N ni merujuk kepada kebarangkalian lah. Kebarangkalian. Jadi maksudnya, okey, 1/N tu juga berada pada tempat yang sama. Sini 1/N. Sama lah, kat sini pun dia berkongsi tempat yang sama, 1/N. Jadi kita boleh keluarkan 1/N adalah sama dengan kebarangkalian dia dekat situ, 0.0303. Nampak? 0.0303. Okey, nampak? 1/N sama dengan kebarangkalian dia dekat situ. Ini untuk pecahan ke? Yes. Gini ya. Ni kan pecahan. 1 daripada. Contoh 3 daripada 5 rakyat Malaysia. Tu maksudnya kebarangkalian dah. 3/5 daripada rakyat Malaysia membeli apa benda lah. Menggunakan sabun Dettol. Contoh. Gitu. Sama juga 1 daripada N. Maksudnya N tu adalah bilangan penuh lah. Betul lah konsep tadi tu. Iaitu N sampel dibahagikan dengan N semua sama dengan nilai kebarangkalian. So N semua yang kita nak. Jadi pindah-pindah lah. N sama dengan, kita pindah lah 0 ni dekat bawah ni, N naik atas. So, jadi 1 bahagi dengan 0.0303. Tekan sama dengan, dapatlah 33 sahaja. Titik puluhan kat belakang tu tak payah ambil lah Takkanlah orang tu ada titik puluhan pula. Jadi ada yang tak cukup dahi ke, telinga sebelah tak ada ke, itu masuk puluhan tu So N sama dengan 33. Selesai. Jadi ada soalan? Ambil masa 5 saat dulu untuk screenshot semua benda ni. Ambil masa dulu 5 saat. Ada soalan ke sebelum saya tamatkan? Kalau tak ada, tak apa, saya nak off. Okey, tak lama dah Tak lama dah kat soalan guni tu, tak lama dah. Tak ada Okey, jadi ni soalan guli. Ni ramai yang tertunggu-tunggu soalan ni. Okey. Kalau tak ada soalan tak apa. Okey. So malam ni kita akan start dengan soalan guli. Best tak soalan guli? Siapa tak sabar masuk soalan guli? Siapa macam alamak soalan guli ni? Kalau 33.97 ambil 34 tu 33 saja. Kalau dia cerita tentang orang, means dia tentang orang,
maka kena ambil 33. Tak kisah bilangan apa pun, kena ambil 33. Sebab bilangan yang sempurna tu 33. Yang 97 tu tak sempurna. Maka kalau tak sempurna, maksudnya contoh kalau barang tu barang yang defect, kalau orang tu orang yang luar lomba lah. Okey, tak sempurna. Jadi kena ambil 33. Kena ambil yang tu. Okey. Mesti panjang kan pengenaan answer? Tak adalah panjang sangat pun. 10 markah je boleh bayang lah kan pengenaan ni macam mana. Pukul berapa sir malam ni? InsyaAllah kalau tak ada aral yang melintang, pukul saya target selepas isyak. Lepas isyak saya start. Okay. Okay, sama-sama. Jadi saya ucapkan good luck kepada korang. Sekejap saya nak geliat sekejap. Penat tau duduk ni. Okay. Baik, nanti kita sambung soalan guli malam ni. Ya, jadi sabar-sabarlah menunggu jemput join live malam ni. Lepas isyak dalam pukul 8.40, 8.45 macam tu kita start lah. Join awal tak apa. Ya, sama-sama semua. Terima kasih saya ucapkan kepada korang yang tunggu daripada awal sampai habis, yang layan live ni lah. Okay, kepada yang tak sempat tak apalah, nanti kita upload lah kat recording kan. Tengoklah, saya cuba secepat mungkin lah sebelum esok Okay, itu saja. Bye-bye semua. Bye-bye. Selamat petang. Jumpa malam nanti Kalau free boleh join. Tak free tak apa. Esok last tengok live saya. Ya betul. Nak buat macam mana kan. Saya pun kena terima hakikat lah. Esok dah last dah. Tak apalah. Enjoy lah. Okay, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.